Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Videonya bukannya sebaru, bukannya tak habis. Ada dekat video lama. Tapi tak apa, hari ni nakkan tunjukkan sekali lagi macam mana cara nak buat sambal kacang ikan bilis rangup nostalgia zaman sekolah ni. Sebab apa dulu ni nama niaga kacang ni dulu kat zaman sekolah 20 sen dalam paket macam tu kan. Ada juga beberapa isu kat sini. Antara isu yang popular macam mana kacang ni kita nak bagi rangup ataupun ikan bilis ni kita nak bagi rangup, dan antara yang paling popular, kenapa saya buat sambal kacang ikan bilis saya ni jadi lemau. Kacang saya lemau. Okey, jom yang tunjukkan caranya. Jadi kat sini nak sediakan kacang tanah. Kacang tanah ni lebih kurang dalam 320 gram dan kita pilih dulu mana-mana yang tak elok, kita keluarkan. Dan Nina nak ajar cara macam mana nak bagi kacang goreng kita jadi rangup dengan cara yang paling senang. Mula-mula kita rebus dulu air, pastikan mendidih, terus masukkan kacang tanah ni. Cara ni lah yang akan buatkan kacang tanah kita jadi rangup nanti. Tapi pastikan jangan rebus lama-lama Agak-agak air dia dah bertukar, jadi macam bertukar kalau warna pink tu kan, boleh terus angkat. okey. Dan dengan cara ni juga insya-Allah kacang kita tak adalah burn ataupun kata orang Jawa gosong gitu kan. Dah agak-agak macam tu bolehlah teruskan dan bolehlah kita terus angkat. Okey, settle dah. Nampak dah cantik. Kita bagi the rest sekejap, cool down sekejap kan. Sambil tu kita panaskan kuali lagi sekali. Masukkan minyak botol ni. Okey, agak-agak je lebih kurang banyak sama dia dengan kacang tadi. Terus kita goreng kacang ni. Minyak tu tak payah nak tunggu dia panas. Terus masukkan je. Dia akan pelan-pelan masakkan kita punya kacang ni. Okey, dan jagalah api tu. Api tu kalau boleh sederhana kecil lah ya. Sementara nak tunggu kita punya kacang jadi brown, kita buat dulu dia punya sambal. Okey, masukkan bawang holland. Yang guna bawang holland ni suku je. 1 ulas bawang putih. Okey, lepas tu masukkan lebih kurang dalam 10 hingga 15 biji lada kering macam tu. Okey, lepas tu masukkan cube ikan bilis ni. Okey, lepas tu gunakan air sikit je. Lepas tu kita terus blend. Pastikan air tu boleh buat blend je tau. Boleh buat dia punya pisau tu berpusing je tau, saya banyak Okey, lepas tu kita tengok kita punya balik. Kita punya kacang ni dah nampak brown macam ni, kita boleh angkat. Lagi molek kalau awak semua boleh toast lah Nina tak ada nak tempat tapis besar tu, tak ada Bunda buat je macam gini. Okey, lepas tu kita restkan sekejap sampai kacang tu betul-betul sejuk. Okey, untuk ikan bilis cara yang sama, rebus dulu, lepas tu angkat, bolehlah terus goreng. Rebus tu tak payah nak lama lah agak dia mendidih burp sikit tu je, terus angkat dan toastkan. Okey, time nak goreng lah, time dia hujan pula kan. Nina dah toastkan dan kita goreng. Untuk ikan bilis pula, pastikan minyak betul-betul dah panas, baru masukkan ikan bilis. Tadi kalau kacang tak apa, minyak tak panas tak apa. Okey, lepas kita gorenglah sehingga dia brown. Cantik dah ikan bilis ni. Cara goreng kacang dan goreng ikan bilis yang anda boleh buat lah untuk buat nasi lemak ke apa-apa sahaja. Gunalah cara ni, insyaAllah lah ya, berkesan. Dan insyaAllah kalau guna cara macam ni, ikan bilis ni tak akan liat kalau dah petang nanti. Dia still rangup je. Okey, jadi dah settle lah goreng kacang dan juga ikan bilis. Kalau perhatikan kacang kita warna dia sangat cantik. Okey, ikan bilis pun sangat nampak tu garing tak main-main tau. Okey, lepas tu kita nak buat sambal dia. Untuk kali ni minyak tu lebih kurang sama dengan kita punya bahan yang kita nak tumis Jangan banyak sebab nanti minyak yang banyak ni akan membuatkan kita punya sambal ni dia jadi lemau nanti. Okey, jadi agak-agak sahaja. Okey, pastikan minyak tu lebih kurang je untuk dia masakkan kita punya sambal. Tapi Nina guna api besar kat sini. Terus Nina masukkan pandan kita dan juga asam keping. Pastikan sambal ni dah pecah minyak nampak ni dia punya minyak dah naik atas. Baru masukkan garam, bahan perasa yang anda suka. Okey, lepas tu gaul rata lagi. Pastikan dia betul-betul garing.
Masa ni bau wangi sangat satu rumah. Sebab apa? Kita pakai pandan tadi kan. Lepas tu Nina dashkan beberapa dash air cuka kat sini. Dan Nina gaul rata sekali lagi. Pastikan dia betul-betul garing dan cantik. Barulah Nina masukkan gula, okey? Nina masukkan 2 sudu suku gula kat sini, gula putih. Kalau anda ada nak pakai gula perang ke, gula apa ke kan, nak ikut kesukaan anda lah. Tapi disebabkan kacang ni rasa dia pedas dan manis, macam tu lah ya nisbah dia. Jadi time ni penting anda kena pelankan api. Lepas tu kena godak je sampailah sambal tu berbuih. Okey, kalau tak berbuih tak jadi lagi. Okey, sampai dia betul-betul berbuih macam ni. Okey, baru anda tutup api. Sebab apa? Gula dia dah menais. Bila gula ni menais, jadi insyaAllah bila kita letakkan kita punya kacang kita akan still rangup. Okey, Nina tunggu sekejap je sambal di cool down. Terus Nina masukkan kacang yang dah sejuk berserta dengan ikan bilis tadi. Lepas tu Nina terus gaul. Nina tak tunggu pun sambal tu betul-betul sejuk ke apa tak. Sebab dia penuh gula kan. Kalau tak nanti dia payah kita nak gaul rata. Okey, jadi awak gaul lah rata betul-betul cantik macam ni. Sampai dia sebati. Sampai pastikan semua sambal kena dekat kita punya kacang dan ikan bilis tu. Okey, terlupa pula. Nina keluarkan dulu pandan ni berserta dengan kita punya asam keping ni. Dah boleh dah lah sediakan. Okey, dah siap sambal kacang rangup ikan bilis. Masuk dalam Tupperware macam ni je ya. Tapi kalau anda nak meniaga, pastikan semua ni dah sejuk baru masuk dalam plastik. Zaman Nina dulu Nina nak bagi plastik tu melekat pakai lilin. Zaman sekarang dah ada mesin tu kan, dah senang dah kan. Okey, dah siap dah boleh makan ataupun hidangkan dekat keluarga. Alhamdulillah, selesai dah niat Nina hari ni nak kongsikan cara macam mana nak buat sambal kacang ikan bilis rangup nostalgia zaman-zaman sekolah dulu kan. Memang sangat rindu sambal macam ni kan. Bila jadi macam ni kita teringat lama-lama dulu kan, pergi sekolah bawa beg plastik, lepas tu jual 20 sen macam tu kan. Okey, itu saja dapat Nina kongsikan hari ni. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupalah subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina selepas ini. InsyaAllah minggu depan Nina akan kongsikan macam mana cara nak buat sambal kering ikan bilis. Anda pun boleh meniaga juga. Sebab apa? Nina dah meniaga dah 2 tahun lepas sambal kering ikan bilis tu. Okey, jadi jangan lupa like, subscribe dan share video ni kalau anda suka. Bye bye.